Mari berjalan ke Kuala Kangsar, bandar diraja indah nan permai terata janah tempat berehat, nyaman suasana hilanglah penat. Labu Kubung hijau terbentang, Sungai Perak mengalir tenang. Istana kenangan berdiri megah, Victoria Bridge penuh sejarah. Singgah sebentar Kuala sepetang, jamah pula semangkuk mi udang. Helang terbang megah di awan, pengalaman menarik, ayo saksikan. Selamat pagi. Selamat pagi. Wan apa ni dululah. Reverse dulu abang tengok dia batu tu. Assalamualaikum. Kita dekat Bedah Corner. Ada apa? Nasi lemak. Nasi lemak Nasi lemak satu. Ni lain Ha. Lauk apa? Lauk nak ayam goreng je lah. Ayam goreng nak yang chicken wings lah. Sambal lebih sikit boleh? Boleh. Terima kasih. Ayam telur mata. Tak ada telur mata. Tak ada, yang tak ada telur. Ayam dengan kerang. So pagi ni kita breakfast dekat Bedah Corner. Nasi lemak, ayam kerang, telur mata kerang dengan ayam. Tu dia. Teh tarik. Tu apa? Milo ais. Teh tarik. Pagi ni biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Sambal tak? Ladi hitam. Kalau orang Kedah, kalau abang rumah punya mak angkat, dia masak nasi lemak, dia letak ladi hitam. Betul tak? Mak angkat aku kat Jerland tu, kalau dia masak nasi lemak tak letak ladi hitam. Sambal kerang dia sedap. Kita dekat Labu Kubung. Tengok cantik gila view dia. Ada mata air, ada sawah, ada bukit gunung. Masya Allah, cantik gila. Indahnya Labu Kubung di pagi hari, embun membasah hujung dedaun padi, sawah nan terbentang saujana menghijau, gunung gah berdiri hatiku terpukau. Tali air mengalir di tepi bendang, kanak-kanak ketawa bermandirian, burung bernyanyi menyambut sang mentari. Oh, damainya alam menyejukkan hati. Awan rendah seakan mengintai, pohon kelapa melambai-lambai. Indahnya desa damai dan tenang, hati terpaut tak ingin pulang. Cantik weh tempat ni. Ya Allah, cantik gila. Jom ambil gambar. Cantik gila weh view dia.
aku macam tak boleh move on dengan dia punya cantik dia tu, dengan apa, gunung, bukit, awan, dengan sawahnya, dengan kabusnya. Kalau aku ada banyak duit weh, dan dah boleh bersara, aku akan beli tanah kat sini, buat satu rumah kecil, tengok view macam gini hari-hari. Wah, memang healing habis. So tolonglah, jangan lupa subscribe, jangan skip iklan untuk aku kumpul dana bersara. Kita nak pergi dekat signage tu. Apa? Assalamualaikum. Cantik gila, ya Allah. View dia. Ni lagi satu pesan khidmat masyarakat. Kalau korang datang sini, nampak sampah tinggal. Tolonglah kalau datang sini, kalau makan-makan bawa balik sampah korang. Jangan tinggal macam gini, tak bertanggungjawab langsung. Hai ya Allah, tempat dah cantik. Di manakah akal fikiran diberikan oleh Allah SWT jika anda tidak menggunanya? Tak dalam. Kecewa tak dalam. Okay, our next stop tadi dekat, apa nama tempat dia aku lupa lah. Sayong Kerubung. Apa? Labu Kerubung. Labu apa? Oh tadi, Labu Kubung. Labu Kubung Kerubung dia datang. Tadi dekat Labu Kubung. So sekarang next stop kita dekat, kita nak naik river cruise ni, tapi tak tahu lah kat mana nak beli tiket je. Oh, beli kat situ. So kita dekat sini, dekat JT Dataran Sungai Perak, Indah, Kuala Kangsar. Okay, kita nak tanya dulu. Macam mana? Bayar cash dekat Bowman. Oh, okey. Oh, berapa satu? RM1, Satu kepala RM10. Alright. Lubuk Mak Andin. Oh. Terowong sampai tapak. Dia punya kat bawah tu. Oh. Ui, tap. Ah. Ui, jauh, Tapah jauh ah. Kaki.
Harta karun. Tak karun tu. Okey. Tuhan ikan. Alright. Dah. Hello. Hello. Cantiknya bulu dia. Alright, dah alhamdulillah settle. Kita pergi situ kejap lah. Medan Craft Tangan, dekat je depan tu. Boleh lah tengok-tengok apa yang boleh dibawa balik. Walaupun rumah dah tak muat. Ada jual daripada rotan lah apalah semua. Oh, ni ada juga. Nat. Oh, Nat. Nat. Han nak cari fridge magnet kan? Beli labu sayung buat hiasan. Bangunan yang tak guna paku langsung kan? Kan? Dia tak menggunakan satu paku pun. Hebat orang dulu buat rumah, buat bangunan. Sila tanggalkan kasut anda. Aduh. Museum Diraja Perak. Apa? Oh. Terus nama. Okay, let's go. Bismillah. Ha? Kat tangga. Sini. Cantik nak? Nat, kejap. Ambil gambar kan. Lah 16 ni. 3 tak? 16.5. 16 ringgit 5 kupang. 5 kupang. Cendol kacang aku, abang tu cendol apa? Saya nak sendol jagung kacang. Kacang dia ada.
Cantik rumah dia, rumah lama. No, dekat depan tu kan dia ada macam staircase yang batu tu. Ke rumah yang ni ke lagi satu? Ke sana. Ha? Dia sebelah bahagian depan jalan lah. Oh ya ke? Oh yelah kot. Cantik lah. Rumah-rumah lama ni cantik. Kan? Rumah ni nama dia Baitul An-Nur. Rumah cahaya, tapi sayang dia dah terbiar macam ni. Cantik dia punya depan tu ada apa, entrance dia tu batu kan. Sayang terbiar. So tengah hari ni kita orang nak lunch dekat rumah makan rendang Tok Yok. So tengah hari ni kita orang makan kat sini lah. Rumah makan Yok ni tangan aku sakit lah kita play on. Sakit gila. Aku ambil, diorang ambil rendang dengan ayam goreng. Aku ambil ikan siakap kot. Set siakap goreng. Dia ada ni ha. Set talam tu macam banyak sangat. Aku ambil ni, aku ambil ni. Siakap RM19. This one daging kan? Rendang daging, yang tu rendang ayam. Aku punya lunch set ikan siakap goreng. Situ ada cok udang. Aku minta Cik Saleh tutupkan apa ni, laluan air tu. So nanti air tu dia inilah kot, dia tinggi. Dia jadilah kot nama tu. Taklah kan nak pergi kat belakang tu. Pukul 5.20. Tak 5.30 dah. Aku tak sedar weh. Dah lewat sejam. Janji nak keluar 4.30. Aku dah apa ni, dah set alarm pukul 4.30 aku tak sedar. Sudah lambat 1 jam. Ngantuk gila. Macam gini je, still abang lalu je. Action.
Kita dekat Jimboy. Jimboy. Order dulu. Kita rasa dia punya spicy carbonara. Bismillah. Sedap. Dah habis dah. Sedap dia punya spicy carbonara dia. Lepas tu Wan duk makan pizza tu pun sampai. Ada cheesy wedges. Dan pun carbonara juga. Tapi tak pedas. Last night sebelum balik esok. Abang yang jaganya di imam masjid dekat depan. So kalau tak ada ni dia tengah kat masjid lah kot. Abang punya air tu ada tak? Nak? Haus. Right. Drink for my favourite. Aku suka gila ini. Mana dia punya lampu? Lagi satu. Kipas tak ada? Kipas yang tu. Yang tu kot. Kipas punya ni. Oh tak on, patutlah. Bau durian. Kuatnya bau durian. Tadi dia ajak makan durian. Tak larat. Lepak-lepak sebelum tidur. So plan esok gerak macam biasa. Macam tadi 7.30. Okay. Lepas tu breakfast kita nak pergi kereta api tu Victoria Bridge. Pokok getah pertama. Yes. Lepas tu kita pergi Taiping. Lepas tu lepas Taiping boleh terus balik lah. Best lepak sini. Dia punya dalam ada sungai kat belakang. Kalau orang kata aku punya dream kitchen, rumah idaman, dapur idaman aku macam ni lah konsep dia. Open. Lepas tu konon sekeliling tu tanam pokok-pokok ulam lah apa semua kan. Boleh masak kat sini, makan kat sini. Best oh. Kan? Lepak-lepak kat situ. Wan aku bongkang lah. Sungai kat belakang. Aku punya penat tadi terbabas. Tak pernah aku feel tak dengar alarm kan. Dah kunci 4.30 tak dengar. Tengok sejam lepas tu baru sedar. Selalu dia tunggu kita. Betul. Ini dia orang yang tunggu. Dah lah aku reply WhatsApp Wan kata WhatsApp aku tengah mamai. Tak faham. Singkatan yang aku cakap apa? Kenapa tak call kan? Entah aku tulis apa benda lah. Aduh lah. Alright.